Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya, kita telah diberikan kesempatan sekali lagi untuk menyempurnakan ibadah puasa dan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Aidilfitri merupakan hari kemenangan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Islam. Namun, di sebalik kegembiraan ini, marilah kita meraihkan dengan penuh kesyukuran dan keinsafan. Masih ramai di luar sana yang diuji dengan kesempitan hidup, yang mungkin tidak berpeluang menyambut Lebaran dengan kemewahan atau di sisi insan tersayang. Justru itu, inilah masa yang terbaik untuk kita menyemai jiwa memberi, rasa kasih sayang dan membawa senyuman kepada mereka yang memerlukan, agar kegembiraan Aidilfitri ini dapat dirasai oleh semua. Zakat, wakaf, sedekah atau sekadar menghulurkan senyuman dan doa, semuanya adalah dalam bentuk kebahagiaan yang boleh kita kongsikan. Mungkin kecil di mata kita, tetapi besar maknanya buat mereka yang memerlukan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para muzaki yang telah menunaikan kewajipan zakat serta para pewakaf yang dengan murah hati menyumbang demi kesejahteraan ummah. Sesungguhnya, sumbangan anda bukan sahaja meringankan beban saudara-saudara kita yang memerlukan, tetapi juga membuka ruang kepada mereka untuk menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Semoga segala amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saham pahala kita di akhirat kelak, insya-Allah. Akhir kata, saya mewakili PPZ Mawib mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.